Jujur, saya sangat malu dengan apa yang berlaku pada hari ini. Seorang lelaki yang menghina agama Islam dan mengatakan bahawa Nabi SAW adalah dan Allah itu sebenarnya adalah dan Islam itu kata beliau cukup kurajak dan cukup tak bertamadun. Hari ini lebih menyedihkan apabila umat Islam sendiri dengan bodoh dan angkuhnya menghina agamanya sendiri, mencerca nabinya sendiri, mencarut kepada Tuhannya sendiri. Kemaksiatan apa lagi yang lebih parah daripada krisis ini apabila ia wujud dalam masyarakat kita? Jujur, selaku Muslim dan rakyat Malaysia, saya malu dengan keadaan ini. Jika dahulu biasanya cerita-cerita seperti ini banyak terbit daripada negara jiran kerana suasana keagamaan yang berbeza ada di sana. Tetapi hari ini peristiwa memalukan ini berlaku dalam kalangan umat Islam di negara tumpah darahku ini. Jujur, saya sangat malu dengan apa yang berlaku pada hari ini. Saya fikir projek memandaikan umat dengan ilmu perlu lebih agresif di dalam menyampaikan mesej-mesej agama Islam. Usaha memberikan kefahaman dan ilmu perlu masuk kepada fasa baru yang memuliakan orang awam dengan ilmu pengetahuan agama. Jangan hanya sekadar agamawan sahaja yang mendapat akses ilmu, tetapi orang awam juga perlu mendapat akses yang sama.